Sebuah portal Indonesia dibidas ramai peminat bola sepak Malaysia kerana menimbulkan persepsi negatif dan palsu terhadap pemain tengah negara, Hector Havel. Portal tersebut mendakwa Havel menjalani proses naturalisasi bagi membolehkan beliau menyertai kelab gergasi Malaysia, Johor Darul Ta'zim, JDT. Portal itu turut menggunakan nama portal Makan Bola sebagai sumber untuk menjustifikasikan dakwaan mereka. Pemain naturalisasi baru Malaysia, Hector Havel Serrano yang baru debut memperkuat Malaysia saat melawan Nepal, Hector mengaku mendapat jaminan bergabung ke klub JDT, kata portal itu. Agar dapat bermain di JDT menjadi salah satu alasan pemain baru naturalisasi Malaysia, Hector Havel setuju untuk membela tim nasional Malaysia. Hector Havel juga menyebut bahawa banyak pemain Malaysia di luar negeri, diaspora, yang mau bermain untuk tim nasional Malaysia kerana ada kemungkinan dapat bergabung dengan JDT. Sebaik kenyataan itu disiarkan pada awal pagi 31 Mac lalu, ia mengundang reaksi pantas bukan saja daripada peminat bola sepak negara tetapi juga makan bola. Jangan putar belit kenyataan yang kami tulis sebelum ini, kata makan bola di ruang komen portal tersebut. Seorang penyokong bernama Haris Saron mengingatkan portal Indonesia itu bahawa Havel ialah pemain berdarah warisan dan bukannya naturalisasi seperti didakwa. Naturalisasi dengan warisan pun tak reti beza. Macam mana jadi pentadbir halaman sukan ini, katanya. Seorang lagi peminat bernama Ayara Ayelip turut mengingatkan portal tersebut untuk menyemak semula tulisan mereka. Ini kerana berdasarkan komen Havel, beliau tertarik dengan reputasi JDT terutama dari segi kemudahan yang dimiliki dan keluhuran budi di YAM Tunku Mahkota Ismail, pemangku Sultan Johor. Orang Indonesia suka buat fitnah ke? Tiada pula dengar berita yang kata dia sertai Malaysia sebab nak sertai kelab JDT. Dia cuma kata kerana padang dan pusat latihan JDT serta kebaikan TMJ yang buat dia main untuk Malaysia. Celah mana ya sebab nak sertai JDT? Ujarnya.